2. Banding dan susun setiap berikut mengikut tertib menurun. Okey, bila menurun, kita tahu dia adalah besar ke kecil. So, kita tahu lagi besar nombor negatif, lagi kecil. Lagi besar positif, lagi besar. So, aim kita ni nak pergi yang besar ke kecil. So, kita akan susun daripada kiri ke kanan, nombor positif yang paling besar kepada nombor negatif yang paling besar. Sebab kita nak susun besar ke kecil. Besar ke kecil. AA. Okay. Negatif 2.005. Negatif 2.505. Negatif 2.052. 2.522, 2.452. Okay, kalau tengok ni, negatif. Saya highlightkan negatif ya, biar nampak. Okay, positif. Kita tahu kita nak susun besar ke kecil. Lagi besar positif, lagi besar. Antara dua ni, mana yang lagi besar? Tengok depan je dah nampak. 2.4 dengan 2.5 dengan 2.4. So, mestilah ni lagi besar. Betul? So, ni akan tepi. 2.522. Kenapa? Sebab kita nak susun besar ke kecil. Oh, ni dah settle. 2.522 tadi dah. Okay. Lepas tu yang tinggal positif, 2.452 lah. Automatik belah dia. Negatif pula. Sekarang ni kita nak besar ke kecil. Kita tahu lagi besar negatif, lagi kecil. Jadi, bila kita nak susun ni, kita akan ambil yang negatif yang kecil ke negatif yang besar. So, negatif yang kecil. Okay. 2.005 dengan 2.052. So, yang lagi kecil yang ni lah. So, ni dulu. So, negatif 2.005. Antara yang ni dengan yang ni, yang lagi kecil adalah 2.052. Negatif 2.052. Okay, lepas tu, yang ni lah, negatif 2.505. Kalau kita tengok, ni yang paling besar, ni yang paling kecil. Bila menurun, kita susun besar ke kecil. Okay. B, 0.065. Negatif 0.647. Negatif 0.639. Negatif 0.068. 0.621. So, yang negatif. Yang positif. Okay. Lagi besar negatif, lagi kecil. Lagi besar positif, lagi besar. Kita nak susun besar ke kecil. So, tengok yang positif dulu sekarang. Sebab kita nak besar ke kecil. Okay. 0.621 dengan 0.065. Yang ni lagi besar lah. So, dia akan pergi paling kiri. 0.621. Okay, tinggal ni je positif. So, automatik dia dekat sebelah dia lah. 0.065. Okay. Lepas tu, yang ni. Sekarang kita dah negatif. Kita tahu lagi besar negatif, lagi kecil. Ataupun bila kita pusing, lagi kecil negatif, lagi besar. Kita nak besar ke kecil. So, kita akan susun negatif yang paling kecil ke negatif yang paling besar. Okay. So, kalau tengok 0.6, 0.6, 0.0. Ni lagi besar. 0.068. Okay. Sekarang antara dua, 0.647 dengan 0.639. So, ni lagi nombor lagi kecil. So, ni lagi besar daripada yang ni. Negatif 0.639. Negatif 0.647. Yelah, sebab ni dah potong. Just tinggal ni je lah. Okay.